Selamat datang ke Sistem Perolehan dan Pengurusan Projek Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Video ini menerangkan proses maklum balas Surat Arahan Mula Kerja SAMK. Pada menu SAMK, senarai projek yang memerlukan tindakan daripada pembekal akan dipaparkan. Pada status menunggu maklum balas SAMK, klik pada butang maklum balas SAMK di bahagian tindakan. Ambil perhatian pada dokumen dengan status belum selesai. Pada dokumen SAMK, klik ikon mata untuk membuka paparan SAMK. Scroll ke bahagian bawah sekali dan tik pada kotak pengesahan untuk menerima SAMK. Kemudian, klik simpan. Status SAMK akan bertukar kepada selesai. Maklum balas SAMK telah berjaya dihantar.